Hari ni kita orang hari pertama dekat Thailand. Ni kita kat mana? Hanyai Danok. Abarai guys. Kita nak tukar baju. Berapa jam dia? Ada 2 jam nak pakai baju ni. Tadi ada. Tadi kita tak gambar ramai-ramai tau. Korang berdua. Iwa dengan apa? Kau cari tadi. Oh ya ke? Ha. Kita kat belakang temple. Sembayang jap. Wow. Bukti. Sekali. Astagfirullahaladzim. Betul lah. Dah tak ingat jalan dah. Kat situ. Kena basuh kaki. Naik kaki kan dah. Oh ya. A few moments later. Sorry. Sekarang kita orang nak beli air apa? Tak tahu lagi. Kita nak beli air apa? Tak tahu lagi. Catran. Nak try air green tea tapi Green tea ke Thai tea? dua-dua okey. Tak pun Liza ambil green tea, aku ambil Thai tea. Okey. Kita beli seorang add on brown sugar bubble. Size air. Macam terbalik je. Okay, kita dah siap. Thai tea dengan green tea. Sekarang kita nak ambil ni pula, tom yum. Okay, bye. Sekarang kita orang dekat mana? Makro. Welcome to Makro. Dia macam Kinder Giant MGM. Macam tu lah. ดูกันที่บูธถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ นี่จะเป็นในส่วนของบูธ Kak Kung Kak. ชิมได้นะคะชิมได้ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ Saya juga taste. Ni tempat, katanya tempat borong yang murah. Dia macam GM lah macam tu. Tapi GM harga sama juga. Tak adalah murah mana. Macam tu lah. Sabun. Ayah awek, vlog awek. Awak. Awek vlogs. Tak tahu lah, tak ada tujuan. Kita tengok dulu. Nanti kita sama lagi. Bye. Kita orang nak cari tumbler. Tak, bukan kita orang. Survey je. Survey je? Okay, saya nak cari tumbler. Tapi Kita bukan FOMO tumbler. Tapi tumblernya dicomel. Cuma nak bawa balik macam mana? Cuma apa? Cuma nak bawa balik macam mana? Mengambil Yang korang cari tu macam mana? Ayuh ke dulu? Cuba tanya dia orang. I dah ngantuk ni. Kita tak FOMO, faham? Perasaan tu. Tadi dekat mall pun kita tak tahu nak beli apa. sama, kita orang pusing-pusing je. Tak vibe lah korang ni. Masuk. Janganlah Jod. Okey lah, sorry lah kita besar. Apa yang best kat sini? Kalau saya beli tumbler pun kan kau untuk nyanyi. Untuk adik saya. Tapi macam mengambil
ruangan yang agak comel ni, dia punya coki-coki. Asal macam ni? Comel kan? Coki-coki dia. Petak-petak kan? Oh, dia kepek pendek tu. Ya. Dia harga dia promotion 47 baht. Yang ni 73 baht. Okey lah. Not bad. Kita orang borong ni guys. Kita orang borong coklat Dubai punya mochi. Kita orang terpengaruh dari Bang Ani. Kita orang terpengaruh. Ni dia orang pun teracun. Mana Liza punya satu? Tak, Lisa lah. Baby. Kita orang dah borong guys. Saya dah borong ni. Total dalam berapa? 522 baht. Campurkan. Awak berapa? Total 812 baht. okey. Kita orang dah borong. Nampak tu? Nampak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kurang sikit. Belum tengok dia punya lagi. Total berapa? Total damage 1000. Wah, lagi banyak. Berapa? Sebut. Oh my god, 1244. Wow. 1240. Dalam 100 lebih ringgit lah. 100 Okey lah, berbaloi lah. Kau kena masuk share album kan? Okay. Okay. Hasil barang kita orang. Nak beli ke? Okay. Apa tadi dia cakap apa? Cakap makro, buy makro. Tu. Mana? Oh. Buy makro. Berbaloi lah. Siapa yang nak shopping? Kat sini. Shopping, borong-borong lah. Borong-borong masa kat DM. Tudung saya dah tak betul guys. Dah dah parah ya. Allah, turun. Macam mana aku nak buat weh?